kita saat dia wakaf ni, kenapa Majlis Agama jadi pemegang amanah tunggal? Bukan hak milik dia. Ya. Tanah wakaf ni ataupun harta wakaf ni, kita dah serah pada Allah Ta'ala. Ya. Kan? Betul. Serah pada Allah Ta'ala dah. Nak jual tak boleh, nak apa semua tak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani, salam Perak Sejahtera 2030. Hari ni sebelum apa-apa ni rasanya sangat berbesar hati sebab kita ni dihimpunkan di bawah satu podcast yang sangat best. Oi, sangat best. Podcast kita hari ni tajuknya Wakaf Hilang, Umat Terpinggir. Bila kita sebut tajuk je kita dah tahu dah betapa pentingnya informasi dalam podcast kita hari ni yang dibawakan khas daripada Jauhar. Sebelum apa-apa pun, teruskan menonton, teruskan komen, like, share semua podcast ni supaya kita dapat manfaatnya bersama. Baik, salam perkenalan juga daripada saya selaku moderator anda semua, para penonton. Saya Hasrul Azam, atau kalau di negeri Perak ni lebih dikenali sebagai Cik Azam. Biasalah kalau Perak kan. Sebab kita punya podcast kali ni pun bersiaran di Taiping, Perak. Hotel Sri Warisan. Memang sempoi, memang cantik hotelnya. Okey, baik, kita punya panel hari ni datang khas daripada Wakil Negeri Perak dan juga peringkat persekutuan. Baik. Di sebelah kanan Cho, kita ada Ketua Pengarah Jauhar, Ketua Pengarah Jabatan Wakaf, Zakat dan Haji, iaitu Yang Berbahagia Datuk Muhammad Zaidi bin Ramli. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam, Cho. Apa khabar Datuk? Sihat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Datuk datang ya. Terima kasih sama. Sudi kita untuk berpodcast kita hari ni. Masya Allah. Alhamdulillah. Baik, yang di hujung kanan sana mewakili pihak negeri Perak kita. Negeri Perak ni dia best sikit, kita nak sembang lebih banyak lepas Perak dengan dia kan. Okey. Semestinya Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Perak, iaitu MAIP, yang berusaha Tuan Syamsul Hazman bin Muhammad Saleh. Apa khabar Tuan? Alhamdulillah, baik je Cho. Tuan, dia selalu kalau podcast, selalunya Cho ni moderator lebih handsome daripada panel. Tapi hari ni Tuan lebih handsome, lebih segak daripada Cho ni. Cho dah makan belum? Awak belanja. Baik Tuan, kalau boleh kongsikan hari ni jadual macam mana, agak sibuk ke macam mana ke hari ni? Alhamdulillah, tak ada apa. Hari ni kita isi hari ni sepenuhnya bersama dengan Datuk Ketua Pengarah Jauhar. Datuk Ketua Dengan Pengarah. rombongan hari ni ada banyak benda kita bincangkan. Betul. Jauh datang daripada persekutuan ke Daripada Taiping kan. Putrajaya ke sini. Betul. Baik, tuan-tuan dan puan para penonton, kita ada banyak soalan untuk yang kita tujukan kepada panel-panel kita. Hari ini kita podcast santai-santai je, jangan risau. Walaupun kita berpakaian segak, tapi kita tak santai. Sebab apa, dah sembang dengan yang bagi datuk kita pun dia okey je. Okey. Baik, untuk permulaan lah soalan-soalan kita tu kan. Awak gemuruh ni. Alah, Cho, janganlah serius ni, Cho. tak adalah. Kita soalan santai yang pertama Datuk. Mungkin Datuk boleh cerita sikit lah kan, perihal ataupun sejarah Datuk terlibat dalam dunia wakaf ni. Mungkin daripada dulu sampai sekarang. Macam mana tu, sikit cara ringkas Datuk? Saya wakaf ni memang kita terlibat lah. Okey. Kalau di kampung semua secara tak formal. Kemudian bila saya bertugas di Jabatan Mufti, banyaklah isu-isu wakaf, zakat ni timbul kan. Apatah lagi negeri-negeri ni dia mula nak memperkembangkan tentang isu wakaf zakat. Kalau dulu ada negeri-negeri ni zakat dia berapa juta Sekarang ni 100 juta. Susah nak kahwin tu. Dulu wakaf tu, wakaf kubur Sekarang macam Perak ni ada ni. Hotel Warisan. Wakaf juga. Atas tanah wakaf. Mai datang Jo, ajak kawan. Supaya kita memperkasakan lagi. Tetapi saya ni alhamdulillah Allah Taala izinkan saya jadi Ketua Pengarah Jauhar. Jadi oleh kerana dah jadi Ketua Pengarah ni,
kita pun cakna lebih lah tentang hal Allah wakaf ni. Cukup lah Kak. Yalah, betul lah tu, betul lah tu. Sampai jadi ketua pengarah tu, orang kata tugas yang besar tu Datuk. Yalah, tapi saya ada rakan-rakan tim yang bagus. Alhamdulillah. Sama ada di Johor sendiri dan juga majlis-majlis agama Islam seluruh Malaysia. So insya-Allah dengan gabungan tenaga ni kita akan gempur wakaf Malaysia. Baik. Alhamdulillah. Tuan Samsul, kita nak dengar wakil negeri Perak kita. Antara yang besar negeri Perak, Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Perak lah kan. Okey. Kalau secara peribadi Tuan Samsul lah, kita tahu wakaf ni banyak. Ada wakaf tanah, wakaf harta kan. Yang mana Tuan rasa kena dengan diri Tuan? Wakaf yang mana yang best lah kira, kalau sebut pasal skop wakaf Kalau ni? Cor tanya wakaf yang depan mata ke apa cerita ni? Wakaf yang besar lah. Tak kisahlah mana-mana kan. Dia sebenarnya wakaf ni cerita dia terlalu panjang kan. Kita kat tengah sejarah dia sejak zaman Rasulullah lagi. Rasulullah dah didik kita dengan wakaf ni apa semua. Tapi kalau kata nak menjadikan mana jadi rujukan ataupun kita katakan sedikit yang memberi kita inspirasi lah. Bukan sikit, banyak inspirasi tu. Betul. Tak tahulah, saya tengok di sini pun ada. Tapi sebenarnya kalau saya sendiri, saya personal macam kita tengok zaman sahabat dulu. Bukan zaman sahabat, zaman Rasulullah lagi, Sayyidina Osman. Wakaf telaga. Wakaf telaga. Zaman tu air lah. Air susah. Air susah betul. Telaga tu dimiliki oleh Yahudi. Kemudian macam mana Sayyidina Osman beli telaga tu, dia wakafkan. Dan akhirnya Yahudi tak jadi jual balik lah. Tak jadi jual air dah. Kekal wakaf sampai sekarang ni. Dan wakaf tu berpanjangan sampai sekarang. Jadi wakaf tu dia bukan dia kata wakaf tu dia selesaikan isu air pada ketika itu. Pasal wakaf tu lepas tu dia berkembang jadi ladang kurma. Dia jadi pelbagai lagi dan dia berkekalan sampai ke hari ni. Dan betapa saham tu mengalir macam air. Allah. Kan? Yalah. Tak berhentilah pahalanya tu kan. Jadi itu contoh lah saya kata. Lagi satu contoh yang saya rasa macam Universiti Al-Azhar. Universiti yang berdiri atas nama wakaf. Kan? 1000 tahun dah berdiri hari ni. Masya Allah. Berapa ramai cendekiawan Islam, ilmuwan Islam yang lahir daripada tu. Dan berdiri atas nama wakaf juga kan. Jadi betapa besarnya wakaf ni sebenarnya. Dia mencipta generasi. Dia merentas zaman. Dan juga diizinkan Allah sampai akhir zaman nanti dia akan berkekalan. Dan bayangkan siapa yang berwakaf pada ketika itu. Dan wakaf di depan kita pun banyak sebenarnya. Tetapi mungkin hari ini cara kita menyampaikan, menceritakan, menguruskan sebenarnya. Jadi banyak pihak yang kena main peranan dalam amanah tu lah. Antaranya kami lah di Maib dan tentunya dengan bantuan Johor. Ya, betul. Persekutuan, betul tak? Kadang-kadang pada macam Cor sendiri lah, Cor pun mungkin bahasa kasar ya Datuk, jahil lah mengenai wakaf ni kan. Tak ada tanah, tak boleh wakaf lah. Mungkin setengah orang dekat luar sana macam tu kan. Maknanya dia bila sebut wakaf tu dia mungkin spesifik pada satu benda ya Datuk setengah orang yang berpengetahuan, okey dia ada bangunan rumah lama besar, rumah agam pun boleh diwakafkan juga kan, kalau tak pakai ya. Macam tu. Jadi hari ni itu yang kita nak kupas tu. Jenuh kita nak kupas. Tak tahu larat ke. Tetapi tuan-tuan dan puan, semestinya bila sebut pasal wakaf bermain di kepala para penonton ni adalah isu-isu yang besar sikit. Kita tanya pada Datuk soalan pertama yang panas itu. Datuk jangan buka blazer pula. Kita nak sebut kalau pasal wakaf ni memang pernah menjadi kontroversi lah, isu-isu di kalangan masyarakat kan. Kegagalan orang kata, orang kaitkan wakaf ni banyak tapi kita tengok hasilnya tak ada. Maknanya pengurusan yang mengurus wakaf tu kan, ini pandangan masyarakat lah. Tak nampak apa kemajuan. Apa? Adakah itu disebabkan pada Cor hanya mulut-mulut orang bercakap ataupun memang berlaku kelemahan dokumentasi, maksudnya kan Datuk di dalam organisasi yang menguruskan hasil-hasil wakaf ni? Mungkin Datuk boleh ulahkan. Adakah itu betul ataupun hanya mulut-mulut orang je? Yalah, Cor, dia wakaf kita zaman dahulu. Kebanyakannya wakaf lisan. Ya. Jadi bila wakaf lisan ni, dia tak bersambung cerita. Kan, sebab di geran ni masih geran pemilik. Baik. Tapi banyak kan terjadi kadang
tanah masjid tu diminta oleh waris balik. Betul. Ada berlaku macam tu. Ada surau diminta oleh waris balik. Tanah kubur dia tak minta, Cok. Kalau dia minta tanah kubur tak tahulah. Bila dia tengok dah kubur dah banyak, nak juga dia tak boleh. Tapi bab masjid, bab surau ada. Di mana ketika itu manusia berwakaf secara lisan. Dia tak cukup dokumen. Dan isu bukan saja wakaf, tanah-tanah lain pun sama. Berapa banyak orang ada tanah tu ada 2 pemilik zaman tu. Kita pernah dengar kan dalam media massa. So itu zaman dahulu sebelum ada entiti yang menguruskan wakaf dengan cara yang betul. Maka sudah tentulah perkara tu yang berbangkit sekarang. Tapi macam di Perak bawah pimpinan Tuan Samsul kita, bila dah ada entiti khas menguruskan wakaf, benda tu sekarang ni bertambah baik. Jadi oleh kerana dulu orang berwakaf, dia wakaf tanah kubur, Cok. Nak maju macam mana? Itu untuk pembangunan bawah tanah. Bawah tanah itu underground lah. Macam mana kita nak buat ke atas? Tak boleh dah. Dulu orang berwakaf buat masjid. Betul. Semalam saya pergi dekat tu, masjid kampung apa? Tambul. Kamu kan? Saya pergi. Kita ada projek dengan Maib buat rumah kedai 8 pintu, tak silap saya. Betul. Kan zaman tu orang memang macam tu, dia wakaf tapak masjid, tanah kubur. Tak ada lagi orang wakaf ladang. Tak ada lagi. Hukum wakaf tunai pun tak ada lagi zaman tu. Tapi apabila dah ada entiti di peringkat Majlis Agama dah ada, kemudian di federal persekutuan ada Jauhar. So kita meneroka lebih banyak. So sekarang ni bagi tanah-tanah wakaf yang baru, mereka dah susun elok dah, Cok. Yang orang-orang cakap ni, dia duk tengok tanah tu terbiar. Kan, dah tanah tu tanah kubur. Itu. Takkan nak buat bangunan hotel. 10 tingkat pula. Siapa dia nak duduk? Dari dia tu, wakaf ni ada 2. Secara umum lah. Satu wakaf khas. Wakaf khas ni ditentukan matlamat dia. Tapak ni kami nak wakaf buat masjid. Mana Maib nak buat benda lain. Sebab tuan tanah dah buat syarat macam tu. Memang dia tetapkan buat masjid je boleh. Nak buat macam mana? Dia khas kan? Dia khas. Sifat khas. Kalau tanah tu, dan zaman dulu jarang membuat wakaf umum ni, am ni. Kan, jarang. Kecuali di Tambun, Masjid Kampung tadi bagus. Ada orang berwakafkan tanah ni untuk, orang kata, keperluan masjid. So tu yang dapat buat rumah kedai. Kan bangun tu. Ya betul. Tapi kalau buat tanah kubur, kami nak bangun macam mana? Tanam sawit lah buat sementara. Jadi itulah maksudnya. Apabila sekarang ni dah ada entiti, saya insya-Allah, saya yakin dengan pengurusan wakaf di peringkat negeri dan juga kita di persekutuan, insya-Allah kita akan manage lebih baik. Wallahualam. Tu dia. Memanglah bila kita nilai sendiri kan, Datuk dengan Tuan, mungkin masalah lisan ni kita tak boleh elak sebab zaman datuk nenek moyang kita dulu Samsul, kita bagi inilah tanah ni pakai lisan macam tu je kan. Tanah ni awak wakaf lah kalau kat Perak lah. Awak wakaf je lah pada Mika Samsul. Kan. Jadi benda tu bila dah makin moden, dah ada waris pula lain, nak ungkit balik benda tu pakai lisan saja kan. Di peringkat Maib, Majlis Agama Islam Perak Adat Melayu, macam mana tuan boleh terangkan sikit? Bila berlaku kes lisan macam ni, kan, ada ke undang-undang ke ataupun satu tegasan daripada pihak Maib nak membetulkan balik wakaf-wakaf yang kita buat pakai lisan je sebelum ni di peringkat Maib? Silakan tuan. Yalah, macam Datuk sebutkan tadi, bila berlakunya wakaf lisan ni, dia berlaku dalam keadaan yang sebenarnya dia letak konsep percaya tu. Kepercayaan tu terlalu tinggi. Kerana memang betul, macam Chow sebutkan tadi, bila dia dah berniat wakaf dan dia ada memaklumkan pada ketika itu mungkin dia punya qadi kawasan ke, dia punya imam masjid tu ke, dia bagi tahu, dia kata okey, dia wakafkan tanah ni apa semua. Berlakunya hanya secara lisan. Pada ketika itu kepercayaan itu diletakkan sepenuhnya. Hukum dah jatuh bahawa wakaf tu dah sah. Tapi bila balik kepada kita tengok peredaran masa berlaku. 20 tahun, 30 tahun, 50 tahun. Bila benda ni, lisan itu tidak ada catatan. Tak ada dokumentasi. Benda ni yang akan timbul. Sebab itu sebenarnya, bukan hanya di negeri Perak, saya rasa, di peringkat negeri-negeri lain pun ada. Kita ada di negeri Perak enactment tanah wakaf negeri Perak. Oh, ada di bawah kita ada enactment yang memang kita bangunkan khusus untuk kita menjamin
wakaf itu dapat dikekalkan sampai bila-bila. Dan di bawah enactment ni, kadang-kadang orang kata bila proses tanah wakaf ni, kadang-kadang timbul cakap-cakap di luar, dia kata banyaknya kerenah birokrasi. Nak wakaf ni, kenapa aku nak kena itu, ini dan sebagainya. Pasal proses dia tetap lebih kurang hampir sama macam mana pindah milik dekat pejabat tanah. Macam mana kita buat jualan tanah apa sekalipun, dan dia berlakunya proses itu mengambil masa, mengambil sedikit komitmen. Tapi ikut mana pun akhirnya balik kepada keterjaminan wakaf itu. Kita nak supaya dia berkekalan kan. Macam Datuk sebutkan tadi, memang betul. Ada kes surau yang dah diwakafkan oleh ayahnya dulu, anak hari ni nuntut. Ada berlaku keadaan di mana tanah yang dah diwakafkan dah terjual ke tangan pihak lain. Saya tak payah pergi jauh. Saya ingat kes viral di Malaysia baru ni, Masjid Al-Ridwan Alupongsu. Ya. Itu Macam viral mana betul. Ya, itu adalah contoh wakaf lisan yang berlaku. Kita nak menyalahkan waris, saya tak mau ulas secara lebih terperinci tu. Kan? Tetapi berlakunya keadaan bila waris mungkin kita bersangka baik dalam keadaan tidak ada pengetahuan. Bila rupanya bahagian tanah tersebut rupanya telah diwakafkan juga. Tetapi berlakunya transaksi dah. Tetapi itu sebenarnya ada hikmahnya berlaku keadaan itu. Bila masyarakat menyedari benda ini, betapa kuatnya umat Islam di negeri Perak dan Malaysia ni, nilai tanah tu dianggarkan lebih kurang dalam 1 juta lebih. Bersepakatnya dalam tempoh kurang 2 minggu kita berjaya mengumpul bukan 1 juta, malahan hampir sekali ganda. Masya Allah. Lebih sekali ganda daripada nilai tersebut, dan kekuatan itu dilihat bahawa umat Islam menyedari bahawa peri pentingnya kita mengembalikan balik hak wakaf itu. Walaupun kita terpaksa mengeluarkan sebalik dana itu kerana kegagalan daripada peringkat inilah kita katakan. Jadi kita tak mau kegagalan ini berulang. Kita tak mau kita katakan kita urus takbir ni ada masalah di mana-mana. Sebab itu wujudnya enactment wakaf negeri Perak ini, kita mewujudkan kaedah peraturan supaya in the end balik kepada manfaat wakaf itu yang dapat dikekalkan sampai bila-bila itu lah. yang Tuan kata tadi, keterjaminan tu. Betul. Kan? Masih banyak lagi ke berlaku sekarang orang yang berkunjung ke pihak Maib bagi tahu yang isu wakaf secara lisan ni, masih banyak lagi kes. Sebenarnya ada. Apabila kerajaan negeri Perak menetapkan untuk kita mendaftarkan semua tanah-tanah wakaf ini kepada pihak Maib sebagai pemegang amanah tunggal di negeri Perak ini, kita menerima banyak pihak yang tampil ke hadapan menyerahkan, memaklumkan tentang perkara ini. Tetapi tidak dinafikan masih ada tanah-tanah wakaf lisan ini yang belum berdaftar. Jadi kita risau satu hari nanti akan terputus wakaf itu hanya kerana gagalnya kita menguruskan. Maib di sini dalam konteks ini adalah pemegang amanah. Kita menjadi pemegang amanah. Kita tak ada masalah kalau contohnya wakaf itu masih perlu ingin diuruskan oleh jawatan kuasa ke, ingin diuruskan oleh pihak-pihak yang menerima manfaat. Cumanya mendaftarkan kerana kita di negeri Perak, undang-undang dasar kita buat begitu supaya semua tanah wakaf di negeri Perak didaftarkan atas tanah Maib, maka status wakaf itu akan dapat diberikan atas title tu. Kan? Jadi ialah arus kemodenan tu kita kena ikut peredaran masa. Ya, betul. Steady lah. Tuan Samsul punya penerangan tu penting. Macam Datuk cakap tadi, Cho pun terkejut bila kita tahu hotel ni berada di tapak tanah wakaf kan. Pada Cho mula-mula, Cho fikir apa je yang dapatnya bila buat hotel tanah wakaf ni. Rupanya ada manfaat dia. Dan Cho bersembang dengan kaki tangan Maib sendiri pun cerita kita bagi dana ataupun hasil daripada perniagaan tu kepada pihak masjid, penerima manfaat yang tanah kan. Benda tu yang baru kita terfikir kan. Bila Tuan Samsul kabur tadi, kabur bahasa Perak lah tu kan. Tuan Samsul kata perlu lisan tu perlu didokumentasikan, apa semua, ada keterjaminan hitam putih lah bahasa mudah kan Datuk kan. Ada ke panduan atau apa-apa peraturan untuk kita masyarakat luar sana sekarang yang menonton terutamanya, dia fikir Datuk, macam mana ni saya nak wakafkan ni? Ada ke peraturan ataupun cara-caranya tu yang boleh dia orang ikuti untuk wakaf?
Cok, sebagaimana kita tahu, Cok, agama ni kuasa negeri. Dalam perlembagaan kita pun sebut demikian. So negeri-negeri sekarang ni mereka sudah mulalah memperuntukkan peraturan-peraturan undang-undang. Sebahagiannya dia buat enactment, sebahagiannya dia buat SOP dan sebagainya lah, kaedah-kaedah dan sebagainya. Jadi senang lah, Cok, tak payah fikirlah orang kampung ni. Kalau tuan-tuan nak wakafkan tanah ke, nak wakafkan duit ke, whatever ke, pergi Majlis Agama. Kan senang jawapan dia tu. Jadi tak payah panjang lah, Cok. Itu simple lah. Simple lah, pergi Majlis Agama. Dia orang dah siap kaedah apa semua. Orang-orang ni, orang-orang pentadbiran ni bukannya macam-macam dulu-dulu volunteer. Sukarela. Sekarang ni mereka digaji, diberi kemahiran, kursus apa semua. Contohnya untuk bimbang lah. Pergi Majlis Agama, kat sana semua ada peraturan-peraturannya. Yang pentingnya peraturan-peraturan ini menjamin macam mana disebut oleh Tuan CEO kita tadi, iaitu wakaf itu berterusan. Saat dia wakaf ni, kenapa Majlis Agama jadi pemegang amanah tunggal? Bukan hak milik dia. Tanah wakaf ni ataupun harta wakaf ni, kita dah serah pada Allah Ta'ala. Kan? Serah pada Allah Ta'ala lah. Nak jual tak boleh, nak apa semua tak boleh. So siapa nak pegang? Nak pegang amanah Allah Ta'ala ni? Ini Majlis Agama. Badan-badan yang dilantik lah. Badan-badan dilantik lah. Betul. Jadi anggapan susah apa semua tu. Saya ingat nikah susah lagi. Wakaf lagi senang tu. Sungguh. Cuma nikah belum? Belum. Belum lagi ke belum? Belum. Belum. Patutlah tak faham. Itu syarat pertama kena nikah dia penonton. Jadi nikah lagi payah, Cok. Kalau nikah dua lagi payah, Cok. Tapi wakaf senang. Wakaf senang. Cuma pertukaran pemilikan. Bukan pemilik itu Majlis Agama, bukan pemilik Allah Ta'ala. Cuma dalam konteks pengurusan moden. Betul. Benda tu dihitam putihkan. Betul. Maka jadilah Majlis Agama sebagai pemegang amanah tunggal. Jadi Majlis Agama ni ada kuasa pula. Dia tujuan dia supaya niat wakif, pewakaf tadi ditunaikan. Katalah wakafkan tanah ni untuk kegunaan masjid. Contohnya kan? Betul. So Majlis Agama kontrol yang itulah. Maka dia buatlah apa-apa tapi mesti pergi kepada mauquf alaih tu masjid tu. Dia mauquf alaih tu. Kena faham tu. Penerima manfaat. Penerima manfaat wakaf. Jadi Majlis Agama ni itulah kerja dia. Tengok, inilah lari ni. Betul. Jadi bila ada report, Majlis Agama pergi tengok, betulkan. Itu tujuan dia, bukan nak menambah baru kasino, bukan itu maksudnya. Kalau orang yang tak faham, dia bila tengok macam Maib kata, Maib turun ke padang kata, tak boleh buat macam ni. Mungkin dia orang beranggapan, tanah wakaf ni Maib pula yang campur tangan ke apa. Sebenarnya Maib dah dapat dah kan, guideline wakaf ni untuk buat masjid saja. Tiba-tiba buat bangunan lain. So Maib turun padang bagi tahu jangan buat memang hanya masjid kan. Itu tanggapan orang dah tu. Betul lah, macam anak dara kita kena pinang. Ada orang lelaki pinang kan. Kita ni lepas anak kita ni. Kan? Jadi kita tengoklah sikit. Handsome macam Cok ke tak? Ada duit ke tak? Glamour ke tak? Kan? Ada masalah ke tak? Kita tengok semua dulu. Tengok, kau boleh lah. So kita lepas. Lepas tu kita tengok, macam tak balik rumah je. Kan? Mulalah kita pergi jumpa orang tua dia. Macam mana anak kita jumpa besan kan? Macam tu lah maksudnya. Itu cara dia. Supaya menjaga. Maknanya hasrat pewakaf. Sebab dia orang ni nak menuntut ganjaran daripada Allah Ta'ala ni. Kan? Jadi kita itulah juga Tuan Samsul ni yang pening mikir. Sebab tu je. Bukan nak masuk poket sendiri. Nak jaga tu. Hasrat pewakaf. Amanah mana boleh buat main kan, tak masuk poket sendiri. Betul tak? Sungguh. Tuan, ada tak orang yang pergi ke Maib, jumpa Maib, saya nak wakaf tanah tapi buatlah apa pun nak buat. Ada ke macam tu? Ada, Cok. Ada, sebenarnya hari ni mungkin orang dah mula rasa terbuka dan minda tu dah faham tentang wakaf tu. Pasal kalau dulu, betul Datuk cakap, dulu orang tua dulu kita kata bila wakaf je jadi tanah kubur, jadi tanah masjid. Sebab itu kita bila kita tengok pendaftaran kita, bagi pendaftaran tanah wakaf khas ni tinggi. Dia punya angka dia. Sehingga kita katakan yang wakaf am, yang bersifat am ni lah kita kata dia bagi buatlah apa saja tu. Tak berapa tinggi mana, tak banyak.
pemahaman mereka ni macam mana buat tanah wakaf ni dia straightforward sangat. Tapi ada yang datang kepada kita dalam keadaan terbuka, ambillah tanah saya ni, buatlah apa saja pun, bagilah manfaat kepada siapa pun. Ada berlaku. Dan alhamdulillah bila ada yang macam itu, maka kita di MAIP ni mengambil inisiatif. Kami kena ada business minded jugalah. Macam mana kita nak bangunkan, nak monetize daripada aset yang dibagi kepada kita. Apa manfaat dia manfaat yang kita boleh bagi. Ada orang yang terbuka tu, dia kata tak apa, wakaf ni dan bagilah kepada wakaf balik, nanti berkecambahlah wakaf itu pun boleh. Ada yang dia kata, okey, saya bagi tanah ni, buatlah apa saja, tapi manfaat ni boleh tak bagi kepada masjid ini ataupun surau itu. Jadi perkara-perkara macam tu membuka ruang lah kepada kita sebagai pengurus aset wakaf ini. Dan bolehlah kita pergi lebih daripada yang biasa. Kalau kata kita nak fikirkan tentang pembangunan. Itu adalah antara sebenarnya perkara yang kita nak kena maklumkan, nak kena didik kepada masyarakat. Kerana wakaf bukan hanya kepada yang kita duk nampak saja. Banyak lagi sebenarnya pilihan-pilihan yang kita ada. Mungkin lepas ni boleh lah Cor, kira-kira ada dalam 10 hektar. Oh, banyak Cor. Bukan Cor punya lah, orang lain punya lah. Cor ada 10 ekor, kira hebat Cor ni. Saya ada anak dara Cor, 3 orang. Ada offer dah tu. Tapi Datuk dah kata tadi nak menikah lagi susah. Tak apalah, Cor wakaf je lah. Baik Datuk, kita nak tanya Cor mewakili penonton lah. Bila dia tengok satu badan yang menguruskan tu, dia terfikir, macam mana aku nak tahu keberkesanan peraturan yang ada hari ni dalam pengurusan ni, pengurusan wakaf aku ni. Macam mana Datuk boleh meyakinkan pada penonton kita hari ni, dia nak tahu bahawasanya dari segi perundangannya, dari segi tata cara pengelolaan peringkat persekutuan. Ya, kita di peringkat persekutuan Johor sendiri, kita banyak mengeluarkan garis panduan-garis panduan. Mungkin bagi orang kata, itulah dia kerja Johor. Garis panduan aja. Di dalam hidup ni Cor, kena ada garis panduan Cor. Kena ada, betul. Kalau main bola Cor, kalau dah mula sepak mula, mana boleh main bola sampai keluar padang. Betul. Kan dia ada padang, ada lain dia Cor. Ya. Kau keluar bendera tangkap, betul. Cor, tim mana? Piala Dunia. Brazil. Cuba bayangkan Brazil bawa bola sampai ke sini. Keluar padang tunggu. Tak boleh. Sampai merantau habis sampai ke sini. Jenuh kerja. Tak ada hal lah. Jadi memang garis panduan ni pada setengah orang, dia kata apa garis panduan? Kita nak buat garis panduan ni, habis orang cerdik kita panggil. Tu pakar-pakar akademik, ahli-ahli pentadbiran, bincang tu. Semua aspek tengok. Sebab tu kita juga keluarkan banyak garis panduan. Antaranya yang kita panggil piawaian per akaun Islam. Yang dikeluarkan kita buat bersama dengan Jabatan Akauntan Negara. Ini semua adalah garis panduan macam mana mengurus keuangan masjid, wakaf, zakat, kita keluarkan. Sebab tu hari ni kita tengok kurang lah, kan? Maknanya kita semua dah ada diberi bintang lah sekarang ni. Jangan ingat majlis agama tak kena audit. Kena juga kan? Kena audit tu. Tak boleh dia orang kena audit. Kalau teruk audit, Tuan Samsul kita boleh senyum kalau keluar pejabat. Tidur tak lena. Lah. Jadi saya melihat bahawa rakan-rakan di majlis-majlis agama Islam memang berintegriti dalam hal itu. Selain daripada garis panduan, mereka juga ada badan-badan lain yang memantau. SPRM pun sama je. Ya. Dia tengok tu tempat banyak duit, SPRM ni dia tengok. Dia tengok Tuan Samsul pakai jam apa. Munjur jam murah. Munjur ya. Macam KP Johor tak apa, tak ada duit. Dia tengok semua Cok. Jadi kita tengok pegawai kita pakai jam tu biasa. Kan pakai kereta biasa. Sebab kita diperhati. Laporan polis. Bahkan Cok, ke dalam parlimen, dalam persidangan parlimen tengok soalan dia. Sekarang ni ahli-ahli parlimen cerdik. Semua tahulah. Dia tanya pun kan tak senang nak jawab. So kita perlu punya pengurusan yang tuntas, yang telus, Bertanggungjawab. Bertanggungjawab, ada sistem. Baru kita boleh selesai masalah. Betul.
penonton senang cerita, bila menyerahkan satu harta tu, tanah tu kepada Maib untuk wakaf. Jadi dia bukan, urusan tu bukan terhenti dekat Maib je. Maksud Datuk tadi, ada pula audit pula di atas untuk memastikan benda tu jalan dengan telus. Itu yang paling penting. Dan Datuk kata tadi, bukan suka-suka nak buat garis panduan. Ada orang bijak pandai bab ini, ada orang bijak pandai bab ini. Macam tu. Macam moderator panggil Chua Azam. Bijak tanya soalan. Macam itulah cerita dia. Untuk peringkat negeri Perak kita, Tuan Samsul, Maib, ada ke berlaku kes-kes penyalahgunaan wakaf ni? Mungkinlah sepanjang bertugas di Maib kita dapat. Saya kalau balik soalan Chor tu, sepanjang saya berada kat sini, tak berapa hari lah. Saya baru beberapa tahun kat sini. Saya alhamdulillah, even ke belakang pun kita tak ada isu salah laku guna dana wakaf ini. Belum ada laporan yang berkaitan. Ada persoalan, tetapi apabila kita siasat, mungkin dia dari segi kita katakan perlu perbaiki dari segi governance saja. Tetapi kata salah laku berlaku, tidak. Kita tak jumpa di sini. Alhamdulillah. Tapi kok mana pun dalam isu integriti menguruskan dana wakaf ni, dia tetap jadi satu tanggungjawab yang sepanjang masa. Dia tidak boleh berlaku dalam keadaan ikut musim, orang datang audit baru kita nak buat, ataupun bila ditanya baru kita nak semak. Kerana itu kita memang dari masa ke semasa kita mewujudkan kaedah-kaedah dan juga cara untuk supaya semua pihak yang terlibat dalam urusan ini mematuhi peraturan dan juga garis panduan yang dah ada, baik di peringkat federal dan juga di peringkat kami di negeri. Daripada itu maka kita boleh pastikan tahap integriti itu tidak dipersoalkan. Kita tak mahu, kita kena faham juga hari ini, di dunia hari ini, dia bukan semua orang bawa tabung wakaf tu dia mewakili institusi agama. Hak ni realiti yang kita kena faham dan juga akur. Pasal ada orang yang hari ini dia boleh pakai baju apa saja, dia boleh cipta apa sahaja objektif, dan dia tidak mewakili mana-mana sebenarnya. Dia mewakili kepentingan diri, mungkin adalah untuk dapatkan belas ihsan simpati orang luar, kan, public. Jadi benda yang macam ni perlu ada kawalan lah. Sebab itu kita nak memastikan setiap daripada ringgit yang disalurkan oleh orang awam, umat Islam kepada setiap tabung wakaf itu, dia pergi kepada yang sepatutnya. Kan? Ini kita tak mahu satu hari nanti orang akan cakap bahawa ada orang nama wakaf ini, rupanya wakaf itu tak pergi pun kepada yang dimaksudkan. Jadi Maib sebagai pihak yang diamanahkan kena ada usaha lah untuk kita pastikan tahap keselamatan dan integriti semaksimum mungkin lah. Ya, betul. Imej agama kita sebenarnya yang terjejas. Itu yang paling penting, kan? Sebab macam balik macam Datuk katalah, kita dah serah kepada Allah pencipta kita. So tugas tu automatik tugas kepada dia, kan? Bukan kita hanya kepada insan yang mewakaf tu saja, kan? Dia kepercayaan masyarakat kepada institusi wakaf ni tak boleh dia ambil remeh. Ya, betul. Bila orang mula rasa bahawa berwakaf ni meragukan, macam mana kita nak produk wakaf lain kita nak nak buka, kita nak minta sumbangan lagi dan sebagainya, kan? Tapi Tuan Samsul, kan, saya fikir macam ni, masyarakat pun kena macam ni. Kalau dia keliru dengan maklumat, pada pendapat saya lah, dia jangan duk tabur dalam media sosial. Itu dia dah buat satu persepsi negatif. Betul. Kita ni kena tabayun lah. Jumpalah Majlis Agama Islam tanya betul ke, kan? Saya ingat tak ada pegawai yang takkan bagi taklimat. Dia akan beritahu. Saya nampak itulah masyarakat. Sebenarnya kita sama-sama menjaga, main peranan. Jadi datang ke Maib tanya, datang ke Majlis Agama tanya. Betul. Jangan buat persepsi tak pasal, kan? Betul. Datuk kata dah tadi, mudah je, pergi je bangunan Maib. Pergi kan? Website pun boleh. Pergi website boleh. Yang tak kerti website lah, okey boleh pergi, kan? Pak Long, Pak Tih kita yang tengok ni, pergi ke Maib tanya macam mana tuan nak buat. Betul ke tuan ada berlaku kelonggaran sikit dalam pengurusan wakaf ni? Itu dia paling penting. Sebab kata Datuk, jangan gunakan media sosial sebagai
platform yang untuk kita sebarkan naratif yang tak betul kan. Itu Sungguh je. Cho setuju, walaupun Cho sendiri orang media sosial. Itu penting tu. Yeah. Sebab kuasa media sosial ni kita tulis, kadang-kadang kita baca pun dia boleh tergantung kefahaman kita tu. Tapi macam ni dengan Johor, kita buat ni hotel ni. Kan? Ya. Hotel warisan kan? Hotel warisan. Ya. Tak ada siapa cerita pula. Benda elok ni. Cakap lah Nilai mai besar. nak sewa sini. Promote lah. Macam tu. Cuba kami pakat buat macam tu. Ya. Kan? Tak nak pula. Jadi lepas ni tak lah kot. Bila kita dah keluar podcast ni. Harapnya biar bilik penuh tiap-tiap Kata hari. budak-budak sekarang laku keras lah. Lagu keras. Cho pun nak mandi kolam kejap lagi. Kolam tingkat berapa? Kolam Tingkat atas lima. kali, tingkat 5. Atas Itu bumbu. kolam berenang atas baik. Kan silap-silap berenang turun bawah. nak sama hebatnya hotel ni. Dia bermula dengan hotel ni di keliling Bandar Taiping ni. Kalau siapa yang datang Bandar Taiping ni jumpa hotel warisan, jumpa Masjid Lama Taiping, sebenarnya wakaf ni di keliling masjid tu. Ya. Besar. Betapa kuatnya tok nenek kita dulu ni berwakaf. 100 tahun lebih dahulu. Hampir 100 tahun dah. Betapa mereka menyedari betapa pentingnya wakaf tu. Dan hari ni berdirinya aset-aset wakaf ni di bandar warisan ni boleh dikatakan hampir sekitar Masjid Lama Taiping ni adalah aset wakaf. Oh, insya-Allah. Pahala tu macam mana tu? Dahsyat betul. Jadi tengoklah orang dulu-dulu macam mana kuatnya. Orang dulu-dulu ada tanah, ada bangunan, mungkin dia orang mampu kan. Tapi hari ni banyak cara untuk berwakaf. Banyak cara. Di Maib kita ada wakaf tunai pun. Tak mampu bagi sekeping tanah, tak mampu bagi sebuah bangunan, RM1 pun kita terima untuk wakaf. Masya-Allah. Tak ada alasan lah kalau tak wakaf. Ya. Mana duit shilling tak pakai tu, Kan? Kumpulkan tabung tu. Bawa pergi Maib ni. Dia kira buat ni. Betul, kami kira. Kami kira semua. Hak ni duit ni, ini semua harta, aset, duit ni semua milik Allah. Kami ni megang amanah je. Masya-Allah. Tu dia. Tu paling penting. Datuk, ini kita lari sikit daripada soalan-soalan yang ada ni. Yang ada lebih kurang tengok ni ada 300 soalan tu. Tu dia. Ini satu kisah betul lah. Ini satu kisah. Tapi cuba bagi contoh yang mungkin lebih mudah untuk Datuk bayangkan. Okey, Tuan Samsul orang kampung Cho. Jadi sebelum moyang Cho meninggal, dia bagi tanah tu, dia wakafkan, nak buat sekolah pondok ke, nak buat surau ke, terpulang lah. Okey, sampailah generasi Tuan Samsul. Dia duduk kat tanah wakaf tu, dia buatlah sekolah kafah ke apa contoh macam tu lah kan. Dia tanam pokok apa semua, pokok rambutan lah, pokok buah-buahan kan. Lama kelamaan dia kata pada orang kampung, jangan lalu tanah ni. Ni tanah aku. Tuan Samsul kata macam tu. Lepas tu kalau nampak budak-budak nak minta buah, Tuan Samsul tak bagi juga. Aku penat tanam pokok tu. Padahal tanah tu hakikatnya tanah tu diwakafkan untuk buat sekolah. Macam mana hukum itu, Datuk? Oh, ini tanya hukum ni katanya. Kena tanya Datuk Zamri ni. Tapi Datuk pun boleh jawab. Cuma macam ni lah, Kalau benda tu dah tanah wakaf, dia dah habis pemilikan. Tak ada pemilikan. Betul. Semua apa manfaat tu adalah dipulangkan kepada Allah. Jadi tak boleh berniaga dah atas tu. Tak boleh. Orang tu nak berniaga tak boleh. Cuma kalau macam tadi tu, dia tanam tu sebenarnya tanam atas tanah wakaf. Tanah wakaf. So semua hasil tu dikira hasil manfaat wakaf. Jadi oleh sebab tu kita ada kadang-kadang kita wakaf manfaat. Dia dalam beberapa elemen dia ada disebut harta ni, antaranya ialah harta termasuk harta intelek. Okey. Ada juga orang wakafkan manfaat. Macam ada orang kata musim ni contoh di beberapa negeri dah mula terima. Rambutan ni hasilnya aku wakaf kat sekolah ni. Dia tak wakaf tanah tu, dia wakaf hasil tu. Tapi yang tadi tu konteks dia dah wakaf tanah tu. Jadi semua hasil tu Balik. Kena balik kepada orang yang layak menerima wakaf tersebut. Itu yang sebut tadi tu. Kenanya majlis agamanya peranan. Kalau dia nak buat apa-apa pun atas tanah tu, kena dapat kebenaran majlis agama. Nak tentu
tanam rambutan 40 batang. Majlis agama kan tanya, rambutan ni jadi siapa punya? Dia kata ni jadi saya punya lah. Tak boleh lah. Mak akan nilaikan semua tu. Betul. Dia akan nilaikan. Itu sebabnya pewakaf tu nanti dapatlah. Kata ganjaran pahala di sisi Allah Ta'ala. Berpanjangan wakaf dia. Betul. Yang ini kita tak nak ni. Katalah saya ada tanah pula. Saya pula nak habis saya korek tanah tu jadi kolam. Lepas tu dia buat sekolah macam mana? Tak kolam tu sekolah terapung. Restoran terapung ada. Sekolah belum lagi. Sebab tu itulah peranan majlis. Jadi saya ingat benda tu boleh selesai tu. Dia dengan pemahaman insya-Allah. Betul. Itu senang faham. So baru dengar pun dah faham dah. Kita sambung contoh sekarang ni. Okey, Tuan Samsul yang duduk kat tanah tu tadi. Kan? Okey, Tuan Samsul yang dah ikut wakaf tu kata nak buat surau ke, nak buat apa pun buatlah. Buat sekolah ke. Okey, Tuan Samsul dah buat dah sekolah dan dah ada pokok. Kan? Ada pokok apa semua Tuan Samsul dah tanam. Tiba-tiba Cor datang. Cor ni waris moyang tu lah. Yang pemilik tanah ni. Cor pergi jumpa Tuan Samsul. Macam ni lah Samsul. Saya nak ambil balik tanah ni boleh ke? Macam tu macam mana Tuan? Ada ke kes tu berlaku di Maib? Sebenarnya tak dinafikan. Benda ni berlaku. Realitinya Memang ada. waris datang balik. Ada berlaku. Masya Allah. Dan inilah yang kita katakan sebenarnya. Bila berwakaf ni, dia balik kepada macam tadi wakaf lisan tadi. Dengan lisan saja dia bagi tahu. Tapi last kali waris tuntut semula dan sebagainya. Sebab itu sebenarnya pada pandangan kita dan sebenarnya kita kena faham bahawa bila berwakaf ni selain daripada mengikut kepada kaedah-kaedah yang dah ada di bawah enactment kita, maklumkanlah kepada keluarga. Sebenarnya ini bukan memelihara wakaf tu saja, memelihara kasih sayang tu juga. Kasih sayang dalam keluarga boleh jadi terjejah hanya kerana tak ada pemakluman daripada tok kepada anak, kepada cucu dia bahawa dia dah wakafkan tanah ni. Maka cucu yang hari ni mungkin berharap akan dapat apa, kita akan dapat lah geran ke, akan dapat hasil pusaka tu apa semua. Dia jadi mengkelan lah kata orang kampung. Mengkelan pasal dia tak merasa. Dia ingat dia punya tok dia dah wakaf. Mak dia dah wakaf dan sebagainya. Jadi sebenarnya kena maklum. Bila nak, sebab itu kalau dalam proses kita berwakaf, menerima wakaf ni, antaranya memang kita minta pegawai kita, bukanlah kita kata wajib, tetapi bagi tahu kat pewakaf-pewakaf ni, maklumlah kepada keluarga supaya keluarga ni semua tahu. Dan kami di Perak mengeluarkan satu sijil wakaf. Bila setiap urusan wakaf tu selesai. Jadi sijil wakaf ni kita menyatakan terima kasih, kita menyatakan tanah dia telah diwakafkan ataupun aset tu dah diwakafkan apa semua. Dan daripada situ keluarga sepatutnya tahu. Jadi benda-benda macam ni sebenarnya memelihara wakaf, memelihara kasih sayang, adalah tanggungjawab pewakaf juga. Jadi ini antara perkara yang perlu diambil berat. Ya, itu paling penting. Sebab setengah Datuk, setengah waris ni generasi yang dah jauh, generasi ke-6, ke-7 yang baru-baru, dia terfikir, aku ada tanah kat situ, aku kena pergi tuntut balik kan. Walaupun hakikatnya tanah tu telah diwakafkan. Itulah persoalan Cor tu tadi kan. Sebenarnya yang berlaku. Definitely Cor. Orang tua kita ni, dia dah tua dah. Ya. Kan umur dah 70. Umur 70 ni Tuan Samsul tak semangat dah main golf. Tak ada apa selera lah. Tak ada apa dah, nak make up semua tak ada dah. So dia fikir aku kena fikir tempat ke akhirat lah. Kan dia pun jalan dia tahu dengar ceramah banyak, TV keluar, podcast lagi. Dia pun kata jumpa Tuan Samsul lah, aku wakaf tanah. Cuba kita bayangkan kita sebagai waris. Mak ayah kita nak masuk syurga. Kita pergi tuntut pula. Macam tak nak bagi orang tua kita. Jadi sepatutnya kita menjayakan hasrat mak ayah kita. Kan? Betul. Macam tu. Makna pakat-pakat nyokong lah macam tu. Tu kepahaman tu penting kepada waris-waris kat luar sana kan. Bukannya apa-apa sikit kita mengamuk kan. Kita tahu status tu wakaf. Kalau kita tak tahu macam mana, macam Cor katalah, Cor pergi jumpa dengan Tuan Samsul itu, tiba-tiba Cor mengamuk. Aku nak balik tanah ni kan. Sebenarnya tak boleh. Pergi jumpa badan yang menguruskan. Tanya, boleh ke saya tuntut balik? Tak boleh. Badan tak cerita. Tapi Cor, dalam keadaan bila wakaf itu tak diselesaikan sampai ke peringkat keluar hak milik dan sebagainya, bila ada tuntutan yang macam tu, kami bukan, dari segi perundangan sebenarnya kita kena, dari segi hak tu tidak wujud atas nama Maib untuk meneruskan wakaf tu, maka kadang-kadang ada keadaan memang balik kepada undang-undang. Kerana
di atas kertas tu menyatakan siapa pemiliknya kan. Hmm. Maka ada yang kita bukanlah kita serah pada Allah Ta'ala lah. Itu maksudnya akhirnya kami berserah balik lah. Maksudnya tak berjalanlah wakaf itu. Kerana pihak keluarga macam Datuk sebut tadi, anak tidak mahu menjayakan, waris tidak mahu menjayakan wakaf tersebut. Jadi itulah kita kata lah. Ada satu negeri Choh. Ya. Sonok kan ni. Tapak tu memang dah ada masjid. Lama dah masjid tu. Oh. Tetapi akhirnya waris menuntut. Tapak masjid tu. Masjid tu memanglah dibangunkan oleh kerajaan. Dituntut. Okey lah. Jadi kita terpaksa cari tanah lain buat masjid baru. Siap masjid baru. Waris-waris tu kata akhirnya tak sanggup nak duduk kat tapak tu. Dia, waris ni tahu tanah tu status wakaf. Tanah dia tu. Dia Dah tahu tapi hak milik tu. Logiknya dah ada masjid kan. Dah ada masjid kan sepatutnya. Tapi sebab dia tengok tanah orang tua dia lagi semua ni, tuntut. Bila kita dah buat masjid baru, barulah dia orang rasa macam alamak tak sanggup lah dia kata nak runtuhkan masjid tu. Jadi akhirnya masjid yang lama tu terbiar, tanah tu tak dibangunkan, masjid baru ada. Jadi dua-dua rugi. Agama rugi, Ya, waris rugi. Sebab itu kita kena pandang jauh sikit lah, insyaAllah. Masya-Allah, tu yang paling penting, pengetahuan pihak waris berkaitan perkara-perkara yang melibatkan wakaf ni penting koma. Kalau di peringkat Maib Tuan Samsul, apa yang Maib buat jika dapat tahu ada harta wakaf yang disalahgunakan macam kes yang kita bincang tadi? Apa yang pihak Maib buat? Mungkin pergi jumpa waris tu rotan ke? Dah macam cikgu sekolah pula. Pencerobohan lah kita kata kan. Pencerobohan. Berlakunya pencerobohan, aktiviti yang tidak sepatutnya di atas tanah tersebut. Contohnya ada berlaku sebenarnya. Di Negeri Perak ada berlaku tu. Bila keadaan itu tanah tu dah diwakafkan lama. Kemudian ada pihak-pihak yang masuk buat aktiviti sampai ke tahap ada aktiviti macam aktiviti pelancongan pula atas tanah tu. Sedangkan Maib dah maklumkan ini adalah tanah wakaf apa semua. Ada manfaat yang perlu dikembalikan apa semua. Kita tidak menghalang aktiviti tetapi kita katakan manfaat itu perlu diakui dan dikembalikan. Dan berlaku percanggahan kat situ. Kita pernah bawa kes ke mahkamah pun. Oh, ada? Ya, ada berlaku. Dan pihak-pihak yang terlibat itu akhirnya perlu membayarkan certain pampasan balik kepada kita. Kita di Maib bukannya kita sampai ke tahap nak saman menyaman ni. Kita tak berminat dengan kaedah-kaedah ini sebenarnya. Kalau pergi dengan kaedah rundingan boleh diselesaikan, itu adalah jalan yang terbaik. Tapi kalau tiada pilihan, maka kita sebagai pemegang amanah wakaf ni nak tak nak kita perlu jalankan tanggungjawab kita. Sebab itu saya katakan ada kes berlaku. Tetapi ada pencerobohan yang lain kita katakan berskala kecil dan sebagainya berlaku sama ada dengan pengetahuan ataupun tanpa pengetahuan. Cara kita adalah dengan approach dan juga buat perbincangan. Kita cari jalan penyelesaian dan alhamdulillah banyak sebenarnya yang kita berjaya selesaikan. Itu senario di Perak lah saya katakan. Pokok pangkalnya semua tak terlepas daripada undang-undang. Ya. Betul. Tu dia cara dia tu. Apa-apa undang nombor 1 kata orang. Undang-undang nombor 1. Datuk, kalau kita ada daripada peringkat persekutuan, dia dapat tahu ada harta yang terbiar lama macam tanah kosong terbiar lama. Apa undang-undang ataupun prosedur untuk kita menilai sesuatu tanah tu tadi ataupun harta tu nak digunakan ke arah wakaf yang macam mana? Contohnya kita dah kenal pasti di Taiping dia terbiar lama, usang. Tanah wakaf lah. Tanah wakaf tu tak membangun. Kan? So apa prosedur yang pihak persekutuan daripada peringkat persekutuan jalankan untuk harta-harta yang memang terbiar lama ni? Pertamanya kita tahu ini dalam bidang kuasa negeri. Kita tanya khabar lah. Tanya khabar. Sebab kita tak boleh judgemental. Apabila benda tu terbiar makna peringkat negeri tak peduli. Saya balik kepada tadi lah. Mungkin dia wakaf khas. Ada dah masjid dekat ni dia pergi wakaf pula buat masjid lagi. Jadi memang kita tak boleh nak buat apa lah. Takkan nak buat 2-3 masjid satu tempat. Ini yang sebab kita nak beritahu masyarakat. Kalau nak berwakaf ni pergi Maib dulu. Saya ada tanah 3 ekar. Apa yang sesuai di tanah ni? Dia kata saya nak asalnya saya nak buat masjid. Mungkin Maib kata tak boleh cik. Masjid 500 meter lah. Kan? Ataupun kata
Saya cadang nak wakaf sekolah. Tak boleh cik. Kami dah ada satu sekolah 10 ekar. Contoh kan. Jadi dia Mak Ip akan ada proses konsultansi dia. Ya. Khidmat nasihat dia. Kalau cik wakafkan untuk am, kami boleh buat ni, buat ni, buat ni. Jadi proses kita ialah kita akan berunding, tanya Majlis Agama. Kadang Majlis Agama tanya kita, kami ada tanah sekian banyak, kami nak minta peruntukan ni, boleh tak contohnya? Sungguh. Jadi yang macam berlaku hotel ni, macam itulah. Jadi dia ada tanah. Lepas tu kami ni cubalah panjangkan permohonan-permohonan ni kepada kerajaan. Alhamdulillah separuh lulus, separuh tak lulus tu biasa. Dan kita di hotel ni pun kita dah dekat 40 juta lebih. Ya. 40 juta. 43 juta. Dan manfaatnya diuruskan oleh Majlis Agama, manfaatnya kepada umat Islam, masjid dan sebagainya. So kita seronok macam tu. Jadi saya juga harap masyarakat tidak melihat bahawa apabila tanah wakaf tu biar, dia kata benda ni tak ada siapa. InsyaAllah saya yakin agensi di peringkat negeri sekarang ni memang bekerja keras untuk membangunkan tanah-tanah wakaf. Bila ada stigma ataupun pandangan yang macam tu, tuan-tuan penonton, berbalik-balik apa yang Datuk cakap pada peringkat awal tadi. Pergilah kepada majlis di peringkat negeri, tanya kan. Dan kalau kata nak buat aduan pun saya tak tahu nak ke mana. Datuk dah beritahu, pergi ke majlis peringkat negeri. Kan? Tuan Samsul, boleh kalau nak pergi buat aduan boleh? Kita ada pejabat cawangan di seluruh negeri. Tu dia cara dia, nampak. Pegawai pegawai di peringkat daerah kita memang kita ada wakil yang memang dia orang akan bantu. Nasihat, dia orang akan bantu. Kalau dia orang tak mampu dalam kapasiti peringkat daerah, dia orang akan pergi sampai ke peringkat negeri dan kami akan hantar bantuan untuk kita selesaikan. Macam contoh Cho lah, tuan. Cho duduk Kuala. Tak payah pergi ke Ipoh. Jumpa je kaki tangan Mak Ip di Kuala Kangsar. Di Kuala Kangsar. Cara dia. Ya. So, tak ada alasan lah. Betul. Kan. So itu Datuk dah tekankan tadi beberapa kali dah dengan tuan. So jangan kita bila kita tengok contohnya macam tadi lah, wakaf ni dah bios semak samun je ni. Kan? Ini lah demo tak usaha ni. Tak boleh. Pergi tanya pihak Mak Ip, apa cerita ni? Saya tahu tanah ni tanah wakaf. Kan? Tapi di bios semak samun ni macam mana? Rupanya adalah penjelasan kan. Datuk dan tuan, kita dah berada di fasa akhir dah ni. Kan? Memang sedap kalau menyembang kan. Panjang. Tak sedar. Kita lagipun kita tak boleh nak ambil masa tuan dan juga Datuk terlalu lama. Di akhir-akhir ni lah Datuk. Mungkin Datuk ada kata apa-apa buat para penonton berkaitan dengan wakaf ni. Yang nak berwakaf, yang ada isu wakaf, yang apa saja nak tanya. Mungkin Datuk ada kata-kata harapan atau apa saja kepada penonton kita berkaitan wakaf. Ya, kita di Johor khususnya, kita cuba membuat satu anjakan sedikit. Dan Alhamdulillah terima kasih kepada semua umat Islam sudi mewakafkan harta mereka untuk tujuan-tujuan kebajikan. Itu tak ada masalah, Cho. Eloklah tu. Kan? Tetapi kita kena fikir luas sikit sekarang ini bahawa umat Islam sekarang ni banyak ketinggalan dalam aspek fardu kifayah. Kan? Memang kita ada orang buat pertanian tapi kecil-kecil. Kita ada orang bela lembu tapi seekor dua. Kita ada orang juga bela ayam. Kan? Adalah 20-30 ekor orang Islam kan. Adalah menghasilkan telur ayam kan. Puas nunggu ayam tu telur. Jadi banyak benda yang orang Islam tertinggal aspek fardu kifayah. Jadi alhamdulillah insya-Allah ke depan saya ingat mai pun sama nanti. Cubalah kita sama-sama mewakafkan harta kita untuk tujuan-tujuan ekonomi pula. Supaya kita boleh jaga orang Islam ni cukup kekuatan ekonominya. Masya-Allah. Sebab kita dengan kekuatan ekonomi itu kita dapat menjana lebih banyak program-program yang boleh membantu kebajikan, pendidikan dan sebagainya. Kita tak boleh lagi bergantung sepenuhnya kepada kerajaan semata-mata. Kita nak bangunkan orang Islam. Kalau kita tengok macam ni lah 100 tahun lebih mereka berniat berwakafkan tanah. Akhirnya tahun 2026 ni tengok naik bangunan. Peluang ke pekerjaan terbina. Terjana. Mungkin cucu cicit dia juga sebenarnya dapat manfaat tu. Masya-Allah. So oleh sebab tu saya mengajaklah rakan-rakan semua jangan segan silu. Apa saja harta yang ada kecil atau besar, fikirkanlah untuk berwakaf kemajuan ekonomi dan sebagainya insya-Allah. Masya-Allah. Tuan, sedikit tuan. Kata daripada orang kata peringkat negeri kita, negeri Perak ni. Apa saranan tuan kepada seluruh penonton kita berkaitan dengan wakaf? Silakan.
Datuk pun dah rangkumkan banyak tadi. Sedap Datuk sebut tu sebenarnya. Pasal memang betul sebenarnya wakaf ni adalah satu benda yang akan berpanjangan sampai bila-bila. Dia bukan hanya berapa ringgit kita wakafkan hari ni, tetapi berapa besar manfaat akan datang, bukan pada hari ni tetapi pada masa yang akan datang, dan bukan pada masa kita pun. Kan? Jadi meneruskan legasi dalam bentuk wakaf ini, sebenarnya dia adalah saham kita untuk akhirat. Zakat satu benda wajib, tak buat berdosa, hati tak mau buat, tetap kena buat kerana dia wajib. Tetapi wakaf ni Allah bagi dia satu pilihan yang tidak wajib, sunat, tetapi bila dibuat manfaat dia Masya Allah besar. Terlalu besar. Tak dilihat mungkin pada mata kita hari ni, tetapi dia pada hari esok mungkin pada hari akhirat esok kita akan nampak benda-benda yang macam Mesti. ni. Janji Allah pasti. Itu janji. Betul. Jadi benda-benda yang macam ni adalah satu benda yang mana wakaf ini membina masa depan. Macam Datuk sebut, ekonomi itu dinikmati sampai bila-bila, menerus kepada satu perkembangan untuk umat Islam seluruhnya. Jadi insya-Allah kami di MAIP akan terus cuba main peranan sebaik mungkin. Kami pun kena ikut buat anjakan. Kami pun kena ubah kami punya kaedah-kaedah pengurusan. Tak boleh cara tradisional, tak boleh terlalu kita katakan cara kampung lagi. Betul. Kita kena pergi kepada cara yang lebih moden pada hari ini. Kami memikirkan dengan bantuan Jauhar juga, mencari rakan-rakan JV bagi projek-projek wakaf. Kita melihat metod-metod kaedah pembangunan yang lebih sistematik dan juga berskala besar. Dan manfaat dah tentu akan lebih besar. Jadi itu adalah usaha ikhtiar kita, dan insya-Allah saya rasa satu hari nanti kalau wakaf di Malaysia pada hari ini dilihat macam satu perkara yang agak kecil, remeh. Dilihat remeh, tetapi kalau kita berusaha betul-betul, dia adalah sebuah instrumen ekonomi yang sebenarnya terlalu hebat untuk umat Islam tu sendiri memberi jaminan kalau kita berpegang, kita selamat dunia akhirat, kita maju dunia akhirat. Itu paling penting. Cua kesempatan ni mengucapkan jutaan terima kasih kepada peringkat negeri Majlis Agama Islam dan Adab Melayu Perak MAIP, kerana pada setakat ni kita tengok mereka sangat agresif turun padang, bukan saja isu wakaf, berbagai isu yang mereka turun padang. Dan sambil itu sebelum ni secara jujur Cua pun terfikir hanya MAIP dia terhenti kat MAIP, rupanya ada Jauhar yang memantau dan memberi buah fikiran untuk bekerjasama sama-sama untuk ekonomi umat Islam kita. Terima kasih juga sekali lagi kepada Jauhar, Jawatan Wakaf, Zakat dan Haji. Baik, akhir kata terima kasih juga kepada sosok tubuh yang ada tepi Cor ni di atas kesudian untuk podcast Jauhar hari ini, yang berbahagia Datuk dan juga yang bersetuan. Semoga kita peroleh manfaat daripada podcast ni. Kalau kamu suka, share banyak-banyak ya, dan kita nantikan mungkin podcast-podcast yang lain yang dibawakan khas daripada Jauhar dan juga MAIP. Ingat, kita jaga Islam tu, kita selamat dunia dan akhirat. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.